Okey. Kawan aku ni dikatakan tangan tampak mati. Oi, bisa tangan tangan tampak, lah. bisa tangan. Dia kalau baling barang orang demam. Terkena je barang tu orang demam. Contoh macam dia cari barang ke apa tak jumpa, dia baling belakang, terkena orang dia demam. Masya-Allah. Kalau dia tampak tu, kalau dia tapak kuat tu, orang bagi tahu kata boleh mati. Uish. Dan pok menakan aku tu dia kena tampak tu macam kena current. Anak dia lah. Anak dia. Dia tampak tu kena sekali. Anak dia pun buah juga adik-adik ayahku. Dia tampak tu dia macam kena current tu. Kena current tu. Kalau pernah tengok cerita P.Ramlee, orang kena tampak kena current apa semua kan. Dia pun ambil ayak tu sapu kat muka apa semua, elak balik tu. Macam tu. Cerita tu macam tu. Dan yang aku tahu pasal bisa tangan ni, dia yang tok wan aku belajar tu, dia boleh simpan dekat tangan kanan ataupun tangan kiri. Okey. Dan bisa tu dia boleh ada yang setengah ilmu tu dia boleh simpan dekat bawah ketiak ataupun dekat bawah ni. Bawah pelipat siku lah. Bawah pelipat siku tu. Yang tu yang boleh simpan. Yang tok wan aku belajar ni dia macam permanent. Permanent maksudnya dia tak simpan. Dia tak boleh simpan. Maksudnya dia ada di tangan tu. Maksudnya kalau nak buat orang ke apa kan jangan buat tangan tu lah. Kecuali lah terdesak ke apa ke. Dan aku pun